Pernah tak cuba gelitik diri sendiri tapi tak rasa apa-apa? Tapi bila orang lain buat, ya ampun, sampai tergolek-golek ketawa. Kenapa benda ni jadi? Ada rahsia besar dalam otak kita. Jom kita bongkar. Gelitik ni ada dua jenis. Yang pertama, nystagmus. Gelitik ringan macam bila bulu ayam sentuh kulit. Biasanya tak buat kita ketawa, cuma rasa geli je. Yang kedua, gargalesis. Gelitik kuat di tempat sensitif macam ketiak atau tapak kaki. Ni yang buat kita ketawa sampai keluar air mata. Ketawa ni sebenarnya reaksi pertahanan otak. Dulu nenek moyang kita ketawa sebagai cara bagi isyarat mesra atau bertahan dari ancaman ringan. Kenapa kita tak boleh gelitik diri sendiri? Rahsia besar terletak pada bahagian otak yang dipanggil cerebellum, pusat kawalan pergerakan. Bila kita cuba gelitik diri sendiri, yang pertama, otak dah tahu gerakan kita. Cerebellum boleh ramal pergerakan sendiri. Jadi, otak dah bersedia dan tak terkejut. Yang kedua, tiada elemen kejutan. Gelitik jadi berkesan sebab ia tak dijangka. Bila kita buat sendiri, otak dah tahu setiap pergerakan. Hilang terus rasa geli tu. Ada tak cara nak gelitik diri sendiri? Secara teori, susah nak tipu otak sendiri. Tapi, ada cara pelik yang mungkin berkesan. Yang pertama, guna alat luar. Mesin atau robot boleh hasilkan rasa gelitik sebab otak tak ramal gerakan tu. Yang kedua, cuba dalam cermin. Kadang-kadang, ilusi visual boleh kelirukan otak dan buat kita rasa geli. Yang ketiga, dengan mata tertutup. Bila tak nampak gerakan, ada kemungkinan otak tertipu dan rasa gelitik. Jadi, kalau korang tak boleh gelitik diri sendiri, janganlah pelik. Otak korang sebenarnya genius sebab boleh ramal pergerakan. Kalau nak gelitik orang lain, hati-hati. Silap hari bulan, kena balas dendam. Nak tahu lagi fakta pelik dan mind-blowing? Jangan lupa komen di bawah. Pembelajaran sepanjang hayat.